Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin bin Harum, penghulu Bukit Pupuh, Selising Batu Putih Kelantan. Alhamdulillah hari ini Muslim Malaysia telah hadir ke tempat kami menyumbang kotak infak. Jadi terima kasihlah Muslim Malaysia kerana sudi hadir ke tempat Bukit kami ni. Jadi terima kasih Muslim Malaysia. Hasil sumbangan kita adalah 100% daripada seluruh rakyat Malaysia. Kami harap dari Muslim Malaysia, kotak yang kita bawa hari ini sedikit sebanyak meringankan beban momok ayah yang maya ini. Jadi gunalah kotak infak kita sebaik mungkin. Yang mana pernah dapat tahulah ada berapa dalam tu, ada beras, gula, gandum, minyak dan sebagainya. Gunalah sebaik mungkin. Baca syukur juga. Terima kasih Muslim Malaysia.